Guys, okay, selalunya lah orang datang ke Aiger ni nak cari barang-barang outdoor bag and quality dia sangat bagus guys. You guys can definitely come and check this out. This one is dekat Bogor. But hari ni saya datang ke sini, saya naik ke atas one of the few places dalam cawangan Aiger ni yang dia ada jual apa guys. Ni dia jual kopi. Okay, so hari ni saya cubalah. Okay, first of all, dia punya tempat dia is quite nice. It's quite comfortable looking, bersih semua, beres. Kita masuk dalam. Ini kedai lah. Okay. Dan dalam kedai dia ada tempat duduk juga. Tempat duduk. Ni menu dia guys. Okay, menu dia as usual lah. Kalau nak tengok menu dia, boleh pause the video. Saya cuba ni. Okay, so ni menu dia. Ni dia of course dia memang ada jual lah kot kan. Dia punya barang-barang dia. Tapi yang ni bukan Aiger. This is Aiger Coffee. Lain sikit. But anyway guys, if you guys suddenly datang lah dekat area Bogor, saya rasa ada few cawangan lain yang ada lagi, but tak semua yang ada lah. Okay, di samping membeli barang-barang outdoor, korang boleh juga singgah untuk cuba dia punya coffee. Okay, so Aiger Coffee. Sinilah coffee dia. Okay, this is very different from the usual coffee, but you get this lah. This is the Black Borneo punya coffee, which is saya rasa basically ice mocha lah. Okay, so bye.